Hai, aku Muza. Aku main dari Kok Diang. Ini kali pertama aku pasal jauh dari keluarga. Sedih tu ialah juga. Tapi aku cekaikan hati nak menuntut ilmu. By the way, saja nak habaq. Kat laluan ni ada artis tengah syuting oh. Hampa tak percaya? Hampa tengok ni. Kat sini pun ada yang duk berlakon juga. Scene cerai-cerai tu ha. Okay, balik pi kat cerita sedih pasal Joh ni. Aku cuba duk alih rasa sedih tu dengan tumpu dekat pelajaran. Aku masuk ke Lahad ni. Lena pula. Aku pergi ke Lahad tu. Aku pun suka duk tanya soalan. Barulah nampak macam budak pandai. Selain dari belajar, aku isi masa aku duk beriadah dengan kawan-kawan. Tak adalah burnout sangat. Dia hadap buku je. Kita sebagai umat Islam, Selain ni ada, kami ada usrah. Nak tambah ilmu lah katakan. Baru iman di dada makin teguh nah. Kepada kawan-kawan ni, puasa ni janganlah nampak lesu sangat. Kita kenalah bersemangat di bulan puasa ni. Barulah hidup kita. Siapa pula yang main phone ni? Kadang-kadang sedih. Duk ingat masakan ibu kat rumah tu. Mesti sedap nah. Tapi tak apa Sekali-sekala buka puasa dengan kawan-kawan. Bukan selalu. Makanan pun free je. Tak payah banyak. Simple. Punyalah busy distract diri. Sampai nak call ibu pun tak dan. Nak call ibu lah. Yasin wal Qur'an Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum Ibu. Ibu? Oh, Ibu. Waalaikumsalam. Siapa mai maghrib-maghrib ni? Awet lambat sangat. Orang masuk tu tadi. Ya Allah, Dik. Cik balik pun. Awak ibu call tak angkat. Biasalah Bu, kita banyak assignment. Tapi adik rindu dekat Ibu. Ibu pun rindu adik. Cik mesti lapar kan? Mestilah lapar Bu. Puasa. Mari masuk. Jom. Ibu teman Cik makan. Jom. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tak sangka ibu pi dalam bulan Ramadan ni. Selamat adik sempat minta maaf semalam. Dalam adik busy kat universiti, adik bersyukur adik diajak tentang solat jenazah. Dapat adik imamkan jenazah ibu buat kali terakhir.